Lelaki kahwin mau perempuan Negeri Sembilan, kau nak ikut perempuan kau. Ini soalan zaman kau zaman ni. Dulu-dulu perempuan lah yang lemah. Jadi tanah kau, rumah kau akan diserah pada anak perempuan. Yang lelaki kahwin dan kojoan tanah milik perempuan. Tanah sawah padi air bonda tu lah. Bukan tanah segitiga yo yang kau nak mengojo ni. Marin, radius lelaki ni tak jauh. Ya mana ada kereta, mana ada mutu. Marin lah ni dulu marin kan. Paling anda pun kata lembu. Jodoh paling jauh pun masa tu opek kau 5 kampung lah sebelah. Nikah kojoan tanah si perempuan tu. Kuk kau cendekel mu perempuan tu, polosu ko, pemaleh ko, memang kau kono halau lah. Tapi ni jam ni, zaman ni, kuk kau aniayo bini kau terpaksa tempuh satu perjalanan untuk balik berlindung ke rumah wali dia. Abah ko, abang ko. Zaman dulu kat Negeri Sembilan ni tak. Rumah itu adalah milik anak perempuan. Kau nikah dan tumpang, jadi sepanjang jodoh tu kau menumpang yo. Apabila dunia ni semakin berhubung, radius manusia ni dia jadi luas, macam-macam kenaikan ada. Jadi berlakulah kahwin silang antara negeri. Negeri yang utamakan anak lelaki, pro faraid, akan terkojut mau adat pepatih ni. Tapi acik tak maunlah masuk bahasan faraid versus pepatih. Panjang berjala orang. Kau pun tak kena acik lagi. Tak kojut orang. Banyak kali acik ni kena halal darah dah ni. Bila zaman berubah, adat pepatih pun mulalah pudar. Sebab memasing tak ada tanah lagi. Kena boli sendiri. Ni kan acik masuk bab kerajaan Negeri Sembilan sekarang ni. Putui kan. Open tanah freehold. Kau terkejut lagi. Kau ingat bagus kau mohon-mohon dulu-dulu tanah freehold ni. Taktik musuh peribumi tu. Jadi Palestin ke sok? Nauzubillah. Panjang nak bahas. Video lain nanti. Ni acik nak share kisah acik. Kau ada manfaat sok. Bila acik mati dapatlah acik tuai manfaat. InsyaAllah. Amin. Acik ni pandai. Bukan jobor tu. Pandai. Tapi sombong. Tak mahu belajar betul-betul sebab ada falsafah hidup sendiri. Adik-beradik semua Allah bagi pandai. Alhamdulillah. Pendek cerita. Semua adik-beradik acik ni pangkat besar-besar. Acik je macam ni. Dalam pada tu, Allah takdirkan adik acik yang paling pandai, kelulusan tinggi dalam kimia dan petroleum ni. Dia sakit mental. Pendek cerita lagi, mesyuaratlah kami ni adik-beradik. Walau status sosial acik lah yang paling rendah, adik-beradik lain ni pangkat besar-besar tinggi-tinggi, tapi acik ni lelaki yang paling tua dan yang paling bega. Ikut pepatih, rumah kena bagi yang paling lemah. So, adik acik yang sakit tu dia layak. Tapi sebab mental, kena ada nama seorang lagi sebagai pelindung. Kang dijual rumah tu dengan harga sebiji kacang ajaib kang. Menangi tak berlagu. Mengelinting masing-masing mencakar muka. Apalah kau buat macam ni rumah abah momak. Apalah banyak payah kau nak dapat maman cakar-cakar muka. Jadi akak acik yang pangkat besar tu lah jadi nama pelindungnya. Acik, macam biasa lah acik sombong. Campak memana pun boleh hidup konon